Jadual perlawanan yang keempat pada pagi ini. SMS Phoenix FC selaku tuan rumah melayan kunjungan daripada Selangor FC. Kalau target sekurang-kurangnya yang harus dilakukan bagaimana? Tandungan! Oh, gol! Bagaimana berjaya mengejar masih dalam kawasan permainan baik. Bagaimana ada ruang untuk mengantar ke dalam kawasan penalti, peluang untuk pasukan SMS. Cuba untuk mencari ruang Chelsea. Baik Antarani ke dalam kawasan penalti. Bagaimana peluang untuk pasukan tuan rumah? Itu dia gol. Pujangan. Sudah pun dapat dihasilkan. Yang sesuai untuk serang pertahanan. Bagaimana peluang untuk pasukan tuan rumah diselamatkan oleh penjaga gol. Baik Labugani terlepas dari penjaga gol dan melantun ke dalam gawang gol. Bagaimana dorongan di hadapan kawasan penalti pencobaan Siti Suzira. Cuba melihat gerakan di hadapan baik antara mereka Siti Suzira. Bagaimana rebatan? Perhatikan tak perlu melakukan umpanan. Sebagai kemas diperlukan bagaimana? Gol yang ketiga untuk pasukan SMS Phoenix. Diperlukan oleh rakan-rakan. Baik. Tandungan. Dan gol yang keempat untuk pasukan tuan rumah. Jadi tolak. Perakan. Bagaimana masuk? Cari ruang. Oh. Bagaimana tolakan kepada penjaga gol? Oh, bagaimana? Hampir saja sempit baik. Bagaimana? Tinggi sepakan. Itu dia tiupan whistle penamat. Whistle panjang daripada pengadil perlawanan SMS Phoenix menentang pasukan Selangor FC. 3 mata penuh untuk pasukan tuan rumah.